Nak mencari lampu yang terang, murah, dan paling pedih sekali, selalu orang nak boleh tahan lama bang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Selamat datang ke review sepintas bersama aku Badik di Core Outdoor and Tactical. Pada hari ni aku sekadar nak meluah aja dulu. Selama ni kan, kalau aku buat live, orang selalu tanya, bang, saya nak sebuah lampu yang cerah, terang, boleh tahan lama, boleh tembak jauh. Sebenarnya kan, kalau korang tengah tengok video ni, korang kena faham yang tak ada lampu yang boleh fit semua purpose. Sebab hujung je, kalau ada pun, nanti hujung sekali kau cakap dia akan jadi ada benda yang bercanggah antara satu sama lain. Contohnya, kau nak dia tahan lama tapi kau tak nak dia saiz besar. Macam mana? Kalau saiz dia besar, contoh bateri tu boleh besar-besar bateri lori, kau lekatkan pada flashlight, baru betul tahan lama. Tapi kalau saiz-saiz ibu jari ni, aku ingat nak kena pakai sumber bateri nuklear, barulah boleh tahan lama. Itu pun mengarut bunyinya kan. Namun untuk jolong kalinya, aku dapat pegang satu unit yang aku rasa dapat menjawab banyak permintaan yang ada dalam pasaran. Kat tangan aku ni adalah sebuah lampu daripada Wurkos. Nama model dia TS28. Pertama, harga Wurkos tidaklah tinggi seperti mana yang mungkin ada pada harga Nightcore khususnya. Dari sudut kualiti, tak boleh nak ditandingkan dengan Nightcore. Kalau kita letakkan sebelah-sebelahan model yang lebih kurang sama, kau akan rasa bila kau pegang model Nightcore tu jauh lebih premium dengan kualiti bahan binaan. Contohnya besi ataupun aluminium ni kan, yang Nightcore punya jauh lebih solid lah. But then again, untuk Wurkos, aku rasa cukup-cukup je. Daripada sudut fizikal dia ni, bukannya cantik semata-mata. Contoh bahagian badan dia ni, aku panggil macam frag. Bila kita pegang, boleh rasa benda ni tajam. Tak adalah tajam sangat, namun dia bukannya lembut macam yang belah depan ni. Bila kita pegang ni, dia memang ada memberikan sebuah grip. Artinya, dalam pergerakan, aku yakin bukan senang lah lampu ni nak terlucut macam tu. Okay, itu dari sudut luaran dia geng. Dalam ni dia datangkan siap dengan bateri saiz 21700, kapasiti 5000 mAh. Dia ni ada beberapa mode yang agak menarik. Contoh yang pertama, bila kita tekan saja, ini dia keluarkan mode pertama. Mode pertama ni memang tak cerah, dia 3 lumen saja. Tapi bila kita tekan lama, dia akan masuk mode biasa. Ini level 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi yang masa awal-awal tadi tu bukannya level 1 tau, tu 3 lumen, kira ultra low. Yang ni level 3 untuk kecerahan biasa. Namun kalau kita naik akses kepada 3000 lumen lebih tu, kita kena double tap. Nah, ini 3000 lumen lebih. Dengan setiap pembelian Wurkos, kita akan dapat satu user manual daripada Wurkos. Dan dalam user manual ni, dia ada macam-macam bahasa yang dia bawa. Namun jangan takut, bahasa Melayu je yang tak ada, tapi bahasa Inggeris ada dekat sini. Jadi dia dah beritahu siap untuk technical spec. Contoh waterproof IP68. Paling jauh kalau kita tengok suluhan 3000 lumen, dia boleh pergi 1 minit sejauh 506 meter. Tapi kalau untuk suluhan biasa 45 lumen lah paling kecil, boleh bertahan 72 jam, tembak sejauh 61 meter. Dan kalau untuk eco yang 3 lumen, boleh bertahan 330 jam, tembak sejauh 16 meter. Secara roughly, user manual dia ni dah kira cantik-cantik sedap dah. Dari sudut pemegangan, aku rasa macam selesa. Aku tak pasti kalau korang tengok macam mana. Tinggi aku 167, berat aku 110 kilo. Jadi boleh anggap tangan aku ni agak besar lah. Namun bila aku pegang, bagi aku selesa. Dia tak ada button tactical kat sini. Semua benda button ada satu je di sini. Dan tambahan untuk pengetahuan korang, tail cap dia ni adalah jenis magnetik. Artinya dia boleh melekat kepada permukaan besi. Mungkin aku boleh demo kan kejap. Okey, dia melekat. Okey, itu je geng.
Untuk suluhan ni boleh pergi jauh mana, mungkin korang boleh tengok dalam user manual dia sendiri. Itu saja aku cover buat masa ni. Dan korang kalau okey dengan review aku ni, bolehlah letakkan komen jika ada pengalaman, pendapat dan lain-lain. Jangan lupa guys untuk tekan button like, dan kalau sudi tekan button share. Ciao.